Hai semua, dalam video kali ini aku akan join event Johor Maybank Cycling Johor Series 2025. So masuk 60km saja, dapat slot free daripada Abang Nan Sembang Basikal is free. Sekarang berada di Iskandar Puteri Johor, dekat dengan JB jugalah bandar. 140km dah start. So kita tunggu flag off untuk 60km. Start pukul 6.30 pagi, sekarang pukul 6.10 pagi. Alright, let's go, jom. Event kat sana, so tak dapat masuk parking. Kita orang terpaksa parking luar ni untuk geng-geng yang 60km, 20km. Yang 140km dapat masuk. Kita orang pun datang awal tadi, aku datang dah 50, tak dapat masuk dah. Untuk race event kali ni ada satu bib dekat basikal belakang, satu lagi bib kat baju. Basikal sama yang aku gunakan, Giant TCR Advance to this 2020 Shimano 105. Dan untuk vlog memang aku gunakan Insta360 One RS ni. Kamera 360 boleh tukar dengan juga kamera yang 1 inchinya. And then untuk lampu Hori 9000. Saiz dia agak besar tapi lampu memang terang gila dan bateri tahan lama. Okay. And then untuk bag aku pakai Wildman ni dah lama dah, kena beli baru ni sebab dia dah rapuh sikit. Lampu belakang pun sama. Dia besar tapi macam biasalah bateri lama dan memang terang. Sebentar tadi kita telah menyaksikan itu pelepasan flag off bagi 60km yang disertai oleh pelbagai yang mengikuti pada hari ini. Misi pertama sebenarnya nak cari Abang Nan Sembang Basikal is free. Dah 10km, tak jumpa-jumpa dia lagi. Kita berada di flyover. Dah mata apa tak ingat. Dia ada segmen kom, tapi biasalah kita santai je. So rehat jap, lepas tu kita turun bukit lah. Sudah
25 km. So cycling ni aku guna jump Amaze with balance 2. Multi sport boleh, cycling boleh, running boleh. Screen yang boleh memang cantik, terang. Ada elevation semua. Dan dia ada road navigation Dan masukkan GPS, siap-siap supaya tak sesat. Dia ada segment com. Jadi biasalah kita santai dia. Lem satu kan? Water station ada satu je. Hari ni boleh mandi sekali ni. Okay, toilet ada 2 je. Masalahnya kena tambah lagi. Dan memang ada tempat basikal lah. Okay, masalah water station untuk basikal lagi huru-hara sebenarnya daripada lari. Sebab bila lari, at least dia tak ada basikal, dia tak ada banyak ruang. Tapi nasib baik lah, bagus lah. Ada lebih kurang 4 atau 5 station air. So okay lah. Ya, sedikit pesanan penaja untuk cyclist ke runners ke yang makan power gel. Untuk cyclist, power gel tu lepas habis makan boleh je kau simpan dalam poket belakang baju. Ini tak sepah-sepah dekat bawah. Aduh. Okay. Okay, masih. Oh ya, belakang. Ya, udah benar lah. Masuk konten ke? Masuk. Okay, tahun ni bagus lah. Oh, okay. Nak boleh boleh. Boleh tak 360 boleh. Okay. Bye. Medal chut weh, 60 km. Mana baru dah? Oh, BPU. Kamu Melayu? Kamu Melayu. Ya. Selfie lah, orang yang nak ambil gambar tak ada. Boleh. Okey dah. Banyak. Balik tak? Oh, tahun ni okey gila daripada tahun lepas. Malam saya baru tengok video. Oh, kena cidai. Oh, tahun ni okey. Tahun ni road dia dah berbeza. Kereta pun lah. Yang ni pun cuma tu lah, trafik tak boleh kawal lah. Kereta pun. Kenal lagi? Kenal lah. Ini orang popular, jadi host. Semua benda dia buat. Kalau baca kutubah kan? Kutubah. Semua buat lah. Akhirnya dia mati kucing tu. Bukan. Dia ni pula apa? Sinergi. Apa? Sinergi. Bukan saja. Kedai kau sakit dulu. AW tu kan? PJ. AW lah. Okey, alright. Macam mana bang? Okey bang nanti? Alhamdulillah, sebenarnya dah
hampir setahun saya tak betul-betul cycle lah. Betul. Yang last yang masuk ialah Powerman, itu pun 30 km kan. Jadi sebagai cyclist 30 km ni Biasa sangat. aduh, keluar pun tak keluar lagi kan. Jadi apa yang berlaku tadi ialah meter saya pun dah lama tak pakai kan. Jadi sekejap ada coverage, sekejap tak ada coverage. Aduh. Jadi saya pun tak tahu berapa kilometer saya kayuh. Berapa laju? Tiba-tiba saya tanya cyclist sebelah, berapa jauh lagi? Dia kata dah dekat dah bang, dah dekat habis lah. Lah kata belum sempat penat lagi. Aduh. Masuknya tak boleh lah. Masuk 60 kena 140. Jadi maksud dia jadi ni maksud dia sebagai cyclist ni, walaupun kita tak berkayuh lama, tapi skill lama tu insyaAllah kita masih ada lagi. Muscle memory. Masih ada memory lagi. Dia tak macam running lah. Running tak boleh lah. Kalau seminggu je habis, you akan nampak impact dia. kaput. So tapi overall saya memang enjoy. Dia ada sedikit rolling, lepas tu KOM ataupun COM memang bagi saya okey lah. Saya boleh pakai cadence, boleh, tak ada masalah. Kan memang best lah. Saya ucapkan tahniah kepada organizer. Kita pun sebagai cyclist kena berwaspada. Alert. Tak boleh harapkan nak salahkan organizer je. Kita pun kalau newbies tu buatlah cara newbies kan. Jadi jangan nak salahkan penganjur saja. Penganjur ni ada banyak nak fikir, banyak tanggungjawabnya. Jadi sama-sama kan, peserta dan juga organizer dan juga pihak berkuasa sama-sama memajukan sesuatu acara cycling. Okay guys, jangan lupa subscribe Sembang Basikal is free. Konten ni dah macam-macam, dekat Tokyo ada, dekat Malaysia pun ada. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa subscribe TV Kacak. Dan sekarang TV Kacak bukan saja cerita pasal basikal dan macam-macam. Dah macam-macam lah. Daripada Nintendo lah, jual barang pun. Wayang pun nak review tu. Wah, dahsyat. Okay. Alright. Terima kasih Abang. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Terima kasih Abang kerana slot free untuk Maybank Cycling Johor ni. Harap ada lagi tahun depan. Alright, insyaAllah. Okay guys, itulah saja untuk video cycling pada event Maybank Cycling Series Johor Iskandar Puteri untuk 60km. Overall bagi aku memang sangat-sangat baik berbanding dengan tahun lepas. So tahun lepas kalau korang nak tahu, aku masuk 60km kena sidai sejam setengah lebih kurang macam tu untuk bagi laluan kepada 140km nak lalu. Tapi tahun ni route aku rasa dah berbeza sedikit. Ada tempat yang sama, masuk bandar, ada highway, ada jalan besar, ada jalan kampung, and then ada lalu flyover, bukit ada, flat pun ada, rolling pun ada. So memang komplit. Memang lebih baik daripada tahun lepas. Dari segi pengambilan medal, bagi aku medal okey saja, comel-comel, tapi masih berat, simple saja. Baju finisher okey, design memang Maybank lah, warna kuning, and then design memang simple saja, tapi cutting dia fit lah. Sebab aku ambil L, aku ingat besar, L dia rasa macam M, macam tu. Dari segi tempat, kawasan memang okey sebab dia kapak, ada air, house boom, isotonic, air mineral, ada roti, and then tempat nak ambil medal dan baju finisher ni pun dah okey. Maksudnya tempat tu sama, tempat yang aircon, cuma sekarang ni dia wajibkan cyclist parking dulu basikal. So dah parking dulu basikal baru boleh masuk untuk ambil medal dan baju. Yang tu terbaik. Sebab tahun lepas memang huru-hara dengan basikal-basikal semua dia nak bawa masuk ke dalam tempat kemah yang aircon tu untuk ambil barang. So yang ni dua improvement yang terbaik. Satu route, satu lagi pengambilan medal dan baju finisher lah. And then lain-lain okey. So untuk rating aku bagi 4 daripada 5 bintang. Bagi rating pula. Ada lagi yang nak improve, seperti masa aku awal datang, aku dah sampai dalam 6.50, flag off untuk 60km pukul 7.30 pagi. Parking dah tutup lah, dia dah parking dah tutup, so aku terpaksa parking luar. Ataupun ada laluan lain tapi tak diberitahu lah, sebab polis semua rela semua, dia dah suruh keluar ke parking luar. So kena parking luar. Yang kedua mungkin dari segi improvement, dari segi barang-barang sponsorship lah, banyakkan lagi booth. Sebab aku rasa tahun lepas macam lagi banyak booth daripada tahun ni. Okay, so aku rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Sembang Basikal is free Abang Nan kerana bagi slot ini secara percuma. Kalau macam ni rate dia, insyaAllah tahun depan aku akan join lagi lah. Mungkin 140km, tengoklah. Sebab 140km tu macam jauh sangat. Kalau macam 60 ada 100 ke, okey juga kan. Ni 140 macam lama sangat lah. Okay, segala barang-barang yang aku gunakan macam jam, Amazfit Balance ni aku letakkan di bawah video description. Macam biasa guys, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the latest things. See ya.